Nak belanja anak result UPKK tapi tak ada duit bonus. Masa saya buat video kedai, saya perasan dah ada ibu dia parking motor jauh-jauh. Lepas tu tanya kedai ke kedai, ingat kan buat sale jual barang ke apa. Sampai kedai saya ni, dia tanya set ikan bakar harga berapa. Lepas tu pergi ke anak ajak masuk. Saya dah dapat tangkap confirm ada cerita kan. Tapi tak adalah saya rakam dia dah. Bila ajak berburak, keluarlah kisah anak yang ni dapat 6A3B UPKK. Nak belanja makan, banyak duit dah habis. Buka sekolah, poso, rayo. Anak-anak yang lain tinggal kat rumah. Dah masakan siap-siap. Bawa dia, yolah. Sedih lah saya dengar tu. Adalah saya kongsian nasihat bab sekolah asrama mo. Tapi paling tersontuh usaha seorang omak tunggal. Nak raian usaha anak-anak. Kau kok ada lagi omak ayah, kau ingatlah balik. Bila last kau ajak dia makan-makan? Ada tak kawan tan dia pergi jumpa kawan kau saudara mara yang dia rindu ketika masih ada ni